hari keempat dekat Batam. Pagi ni husband aku keluar breakfast dengan anak-anak aku sebab aku masih lagi food poisoning. Satu malam aku tak boleh tidur. Pagi ni baru aku nak catch up aku punya tidur kejap. So aku tak keluar breakfast. Hotel ni satu malam harga RM129 dah sekali dengan breakfast. Mana apa Umar? Mana nasi? Dia punya breakfast spread agak banyak juga. Makanan dia ada cereal, ada kuih-kuih, ada bahagian roti, ada bahagian buah-buahan dan jus, ada bahagian salad. Dia punya main food pun agak banyak. Ada nasi goreng, ada bubur, ada indomie. Ni dekat area salad dan buah-buahan. Lepas tu yang pondok-pondok kecil ni adalah bubur dengan indomie dan omelette. Lepas tu dekat seberang sana pun ada lagi makanan, tapi yang ni more like snack lah, kukus-kukus macam jagung dengan ubi. Lepas tu ada pancake. Dengan harga RM129 tu dapat breakfast macam ni sangatlah berbaloi bagi aku. Sedap ke kak? Lepas tu pagi-pagi dekat area lobby ni ada orang main piano secara live. Aku sangatlah suka tengok orang main piano. Dalam pukul 10-11 macam tu kita orang check out. Walaupun ferry kita orang pukul 5 tapi kita orang nak pergi jalan-jalan dulu. Kita orang nak ke Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah. Aku perasan dekat Batam ni memang banyak betul masjid yang cantik-cantik. Contohnya Masjid Raja Hamidah ni. Tengah dekat traffic light jumpa orang jual buah salak. Mak mentua aku nak beli. RM20,000 satu. Lepas 20 minit perjalanan, kita dah sampai Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah. Parking je dekat area luar-luar ni, free je parking dia. Lepas tu jalan kaki untuk masuk ke dalam. Boleh? Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah ni mula dibina pada tahun 2017 dan dirasmikan pada tahun 2019. Payung-payung dekat masjid ni memang dibina, ilhamnya datang daripada Masjid Nabawi di Madinah. Dekat luar ni area wuduk dan ada toilet juga. Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah ni antara masjid yang terbesar dekat Sumatera. Ni area solat lelaki, area solat perempuan dekat sebalik penghadang tu. Ubah dia. Sultan Mahmud Riayat Shah adalah sultan yang memerintah Riau Lingga Johor Pahang pada abad ke-18. Beliau sangat terkenal dalam menentang penjajahan Belanda di kawasan Kepulauan Riau dan Selat Melaka. Sekarang kita dekat Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah. Masjid ni, korang tengok dia punya payung-payung ni, betul-betul macam kat Madinah. Sini kamu. Lepas dah siap solat dan melawat masjid ni, kita nak pergi lunch. Mertua dengan husband aku beli cilok dekat street food ni sebab nak try. Sedaplah juga katanya, aku tak try sebab aku masih sakit perut. Next kita nak pergi lunch dekat Kuta-Kuta Cafe. Kuta-Kuta Cafe ni betul-betul dekat dah dengan ferry terminal dan dia adalah restoran makanan Bali. Air dah habis. Soda gembira ni Teo. Ayam. Ini ayam goreng. Mana ayam? Ayam goreng. Ikan jemari. Ni opah punya. Sup Betawi ayam. Sini ayamnya. Sup Betawi ayam. Restoran ni memang sangat sedap dan murah-murah. Sampai Batam. Sampai Batam. Lepas dah siap makan, kita orang terus ke ferry terminal. Kita orang masuk dulu, husband aku pergi hantar kereta. Alhamdulillah urusan pulang kereta pun semua smooth.
100 plus tak ada? Tak ada. Boleh dah. Boleh lah Papa. Cucuk harum. Cucuk harum murah je. 2,900. Tak sampai RM1. Bagi 4.6, bagi 5. Tak sampai RM1. Ni yang ada sugar. Dekat dalam ferry terminal ni banyak juga kedai-kedai makan yang best-best. Lepas tu aku perasan banyak juga kedai souvenir dan kedai jual kek lapis. Tumpang tanya, ini tiketnya redeem di mana? Ini apa ya? Ini ke Puteri Harbour. Ya. Di tingkat 2 atas. Tingkat 2 atas. Masih. Ada wakil ibu duduk sini. Wakil saja? Ya. Okey. Okey, masih. Bagi. Husband aku pergi redeem QR dekat office dia. Semua ada. Ya, kejap. Ya, hari ni jam 5. Rupanya ada kena bayar tax. Kak Ben pula ada dengan aku, so aku kena datang juga. Daripada Puteri Harbour ke Harbour Bay Batam ni, aku naik feri nama Puteri Anggrek. Untuk 6 orang, tiket dia dalam breakfast aku bayar RM1,050. Tapi bila kita nak balik, orang kena bayar minyak punya charge dengan pelabuhan punya charge seorang dalam RM40. Ini bagelan. Bagelan ke bagelan? Kakak ini. Ini butter flavor. Okay, Lepas dah siap reading QR pun, kita orang masih ada dalam sejam 2 untuk tunggu ferry. So, kita orang decide untuk lepak dekat kopi kenangan. Abangnya sponsor teh. Milk tea mak. Kenangan milk tea. Dekat sini adalah tempat untuk boarding. Tapi untuk balik ni dah tak ada kena chop immigration ke apa. Lalu macam tu je. Jauh mama. Kakak. Lepas tu dekat area kapal ni dia akan check kita punya tiket sekali lagi. Dan boleh terus masuk kapal. Bagus servis dia sebab dia tolong angkat kita punya luggage. Aku pilih duduk depan sebab area belakang agak bumpy. 6 tahun dah dalam ferry nak balik Malaysia dah. Bye-bye Batam. Ada apa Batam? Batam. Ya Allah. Bye Batam. Lepas sejam 50 minit kita orang dah sampai Malaysia. Kita kat mana kakak? Di Malaysia. Malaysia. Kakak suka ke? Sampai dah. Bila dah sampai Malaysia pun, dia punya staff akan keluarkan kita punya luggage dan letak dekat luar. Masa kita orang sampai Johor ni, memang dah gelap sebab dah malam. Tu luggage. Boleh tak kakak? Bagus kakak ya? Tak datang ke Johor. Dah sampai. Sampai je Johor, kita orang terus drive balik KL. Mertua aku stay 1 malam lagi dekat Johor, kita orang je balik KL. Ya. Dah lama dah. Salam. Thank you for everything. Dah tu tak? Dah? Harap mak suka lah jalan-jalan. Letih lah. Letih. Ini okey lah ni 4 hari. 4 hari okey lah. Tak adalah rindu sangat Malaysia. Bye. Harap bye-bye Atuk. Dengan itu berakhirlah kita orang punya Batam trip selama 4 hari 3 malam. Overall bagi aku Batam ni sangat best untuk jalan-jalan santai dan food hunting. Terima kasih kerana menonton dan semoga bermanfaat.